Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua penonton saya. Pada hari ini untuk slot John Jalan Cari Makan, saya bersiaran di Macang Bubuk, Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Kali ini saya nak review satu lagi kedai makan RM2 yang berada di kawasan ni iaitu Pantas Cafe and Bakery. Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan video ni sampai habis. Check it out. Kedai ni buka pada setiap Selasa hingga Ahad 11 pagi 7 malam, dan pada Isnin mereka tutup. Dan di sini menerima Tashengo e-wallet, bonus, Foodpanda, GrabPay dan MAE jom kita masuk ke dalam. Ini adalah di bahagian dalam Pantas Cafe ni. Kedai makan RM2. Tu dia, luas dan selesa. Dan bahagian dalam ni ianya berhawa dingin Ini adalah antara menu-menu yang terdapat di sini, yang semuanya berharga RM2. Tu dia. Anda boleh tengok sendiri banyak betul pilihan menu yang terdapat di sini. Saya pun mula-mula tak tahu nak pilih, banyak sangat. Terdapat banyak menu dekat sini tapi saya tak order semualah. Ni antara yang saya order lah. Sebenarnya banyak lagi, kalau anda datang tu anda boleh order lah. Antara yang saya order ni adalah laksa, lontong, kotiau sup, mushroom soup, yang ni french fries, kemudian yang ni masakan western, nasi ayam. Masakan western lain ada lagi spaghetti. Ini spaghetti olio dan bolognese, bihun sup, mi kari, mi kicap dan banyak lagi tapi saya tak order semualah. Jadi nanti anda boleh tengok sendiri di ruangan menu. Baiklah, ni saya nak cuba dia punya mi kari Ni mi kari. Macam mana mi kari yang berharga RM2? Ni dia tu dia. Mari kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, sedap lemak dia, rasa dia semua cukup Ni pula kita nak cuba dia punya mi kicap. Tu dia mi kicap dia. Ada sekali dengan kuah sambal Bagi siapa yang suka pedas, boleh letak sambal Gaul. Tu dia. Mari kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sedap. Kalau satu ni tak cukup, boleh tambah lagi RM2 je Yang ni pula adalah nasi
chicken chop. Tu dia. Dia lebih kurang sama macam nasi ayam jugalah. Nasi ayam dia macam ni. Ni nasi ayam. Dan ni pula adalah nasi chicken chop. Tu dia. Mari kita tengok boleh kenyang tak dan sedap tak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam dia lembut sedap Nasi dia pun lembut, sedap dan wangi ya. Oh, memang sedap kalau macam ni memang puas sebab dengan portion RM2 ni tapi puas, kenyang, sedap. Untuk air pula, saya telah memilih kopi hazelnut, juga RM2. Okay, ni pula adalah dia punya bihun sup. Tu dia. Bihun sup yang berharga RM2. Kita akan tengok macam mana dia punya portion, rasa, bihun dia, sup dia, ayam dia. Okay, cukup dah sifat. Kalau tak cukup lagi, boleh tambah dengan dia punya sambal. Saya tambah sikit Oh, ayam dia pun, tu dia ayam dia. Okey lah. Memang sedap. Macam bihun sup yang berharga RM5, RM6 yang biasa tu tapi ni RM2 je. Beza dia dari segi saiz je lah. Tapi yang ni pun dah kenyang dah ni. Kalau tak kenyang tambah lagi. Ini pula adalah spaghetti bolognese tu dia. Ada sosis juga situ. Mari kita cuba. Kita cuba masakan western pula Bismillah. Oh, ayam. Baik. Kalau bagi anda, portion untuk menu RM2 ni tak cukup untuk anda. Anda boleh pilih menu-menu lain yang terdapat di sini, yang selain daripada menu RM2. Ada beberapa menu lah yang terdapat di sini. Anda boleh tengok sendiri Baiklah, macam mana? Menarik kan? Masih ada kedai makan yang menjual menu makanan mereka hanya RM2. Walaupun RM2, rasa dia, portion dia semua lengkap. Tu yang menarik tu Jadi sama-sama kita support kedai-kedai makan macam ni. Bagi siapa yang nak datang ke sini, saya akan letakkan link Google Map pada bawah video. Seperti biasa, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Mio Sharif. Jumpa lagi. Terbaik.